So, untuk perkongsian malam ni, saya nak buka soalan sebab saya tahu mungkin ada soalan yang nak tanya kan. But soalan yang paling banyak saya tengok ginilah. Bila PRN Johor ni, UMNO kempen bagi tahu kalau UMNO menang 40 kursi, menang 2/3, buat apa nak bergabung dengan DAP? Kepada anak-anak negeri Johor, kita nak selamatkan negara. Bukan pasal di Johor tu. Kau di Johor tu memanglah dia tunjuk dia tak gabung. Sebab dia dah 40 kursi. Kalau dia tak cukup kursi, dia akan bergabung dengan siapa? Kau boleh fikir. Jadi kempen dia orang ni kena undi UMNO. Supaya UMNO tak bergabung dengan DAP. Kalau UMNO menang, UMNO tak bergabunglah dengan DAP. Bang, federal, kerajaan pusat, kerajaan Malaysia. Kau tak tengok ke huru-hara ni? Ni, anak-anak orang asli di Johor. Kau orang beli minyak pun tak boleh sekarang ni. Harga melambung. Macam harga asing, macam pendatang. Kau orang anak-anak Johor yang tak ada lesen sekarang ni nak beli minyak. Boleh beli? Tak boleh belilah dengan harga murah. Sebab apa? Sebab kau orang tak ada lesen. Itu keputusan kerajaan pusat lah. Siapa punya kerja? UMNO lah. Bukan pasal di Johor tu. Overall, keseluruhan. Tapi dia orang akan kempen, kerajaan Johor ni kita kena bagi UMNO, kekalkan apa semua. Kita tak bergabung dengan DAP, tak bekerjasama dengan DAP. Dekat pusat dia cium mulut lah. Inilah masanya nak ajar dia orang. Kenapa nak kena ajar dia orang? Ajar dia orang supaya dia orang tinggalkan kerajaan Madanon. Faham tak anak-anak Johor ni? Kalau kau orang tak ajar dia orang berkepar. Contohilah anak-anak negeri Sabah. Kau tak tengok ke anak-anak negeri Sabah? Kau orang tak tengok ke anak-anak negeri Sabah tu? Sabah, Sarawak, kau tak tengok ke? Sarawak okey lah. Ni, Sabah ni. Dia tolak UMNO BN, dia tolak PH. Itulah bukti dia. Mereka cerdik. Fikirlah. Okey. So, bukan soalan. Ni soalan paling banyak lah saya tengok. Sebab dia orang kempen. Oh, UMNO tak bekerjasama lah. Ni apa semua kena bagi UMNO menang lah. Amdap. Yang teruk kita ni semua seluruh Malaysia ni. Tapi macamlah orang Johor tak teruk lah. Berapa ramai. Sebenarnya kawan-kawan yang tak boleh lesen pun tak boleh beli minyak harga murah. Orang asli tak boleh beli. Dasar siapa? Dasar kerajaan lah. UMNO lah. Macam mana kalau UMNO nak gabung dengan PAS? Saya ada dengar cerita. UMNO nak bergabung dengan PAS. Tapi bukan di Johor. Bukan di PRN Johor. UMNO nak bergabung dengan PAS di Negeri Sembilan dan juga di kalau PRU lah. Saya pernah bagi tahu. Kita ni Tun Mahathir dah buat payung besar. Misi nak selamatkan negara. UMNO hari ni ada 26 kursi parlimen. Tapi pasal UMNO ni dia tamak. Dia nak bertanding banyak sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Ini masalah UMNO. Kalau betul UMNO memikirkan pasal bangsa, dia bersama dengan payung besar. Samalah dengan PAS semua. Satu lawan satu. Lawan dengan siapa? Lawan dengan PH lah. Lawan dengan PKR, lawan dengan DAP, lawan dengan Amanah ni. Amanah pun jangan kita pun lawan dengan PKR lah. Ni musibah ni. Bang, PKR parti liberal. Otak kat mana? Tak ada otak ke? Siapa funding? Takkan pasal jual jubuk dia orang boleh tampung parti PKR ni. Fikirlah. Benda bukti semua ada. Maklumat semua ada. Tu baru Amerika lah funding dia. Ya kalau Amerika tak ada, bermakna baru siapa? Jawapan dah ada dah. Kalau betul UMNO nak bersama ni, jom betul. So tak ada masalah kan saya cakap. Misi nak selamatkan negara. Tapi UMNO kena sedar lah. Dia sekarang 26, Remain 26. So mana-mana kursi PKR, bertanding lah. Dia lawan lah. Contoh macam Kak Wangsa maju, dekat Siti Wangsa, UMNO pergilah lawan. Barulah state fight satu lawan satu. Kalau betul nak satu kaum Melayu. Tapi UMNO tamak. Dia nak semua. Dia nak banyak sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi dalam Negeri Sembilan ni dia nak bergabung dengan PAS. Nampak tak? Tapi Johor tak. Johor dia nak pergi Solo. Inilah UMNO. Bukan pasal rakyat. Pasal tak ada kena-mena pasal rakyat. Tak ada. Korang ni diperbodohkan je. Saya payung besar.
saya buka parti. Saya buka parti. Tapi kalau korang nampak Johor ni, kalau kau bagi peluang, bermakna kau memang nak dia bergabung lah. Kuasa di tangan kita. Kenalah bagi signal. Takkan tak nak bagi signal? Bagi signal lah. Bagi signal kepada mereka supaya mereka sedar. Kuasa rakyat. 2018 itulah yang berlaku. Pasal tengoklah kempen diorang. Oh, dulu di DAP apa semua. Dulu punya cerita lah. Sekarang punya cerita lah. Apa bebal sangat? Saya tengok kempen diorang. Oh, dulu PAS dengan DAP. Oh, dulu bersatu dengan DAP dulu. Dulu Tun Mahathir dengan DAP. Dia cerita yang dulu ni. Ni, sekarang ni bodoh. Sekarang. Mangkuk. Budak-budak UMNO. Sekarang ni. Sekarang ni yang kau join DAP ni kenapa? Bebal kat mana? Sokok. Okey, soalan. PAS bersatu berpecah. Inilah saya bagi tahu. Ini perang kanda. Fahamkan betul-betul. Ini perang kanda. Korang ni, dia gini. Ada macam-macam isu. PAS bersatu, Perikatan Nasional, UMNO, PH, Club, semua banyak ni. Kita duduk belakang, tengok the bigger picture. Punca masalah kat mana? Nak selamatkan negara ni macam mana? Misi kita apa? Terajang non-kunyit ni. Uang dia ni non-kunyit ni. Tu dulu. Jangan tengok yang lain ni. Yang lain ni kira macam sambil lalu je. Ni baruah ni. Negara dah tergadai sayang. Negara dah tergadai. Bang, come on lah. Panduan main bontot lah gila. Nabi tak mengaku umat lah. Kat mana otak kita ni?